Bulat takkan datang bergolek, pipih takkan datang melayang. Kehidupan hari esok umpama satu pelayan yang perlu ditepuhi dengan bekalan yang bukan sedikit. Ombak badai yang datang melanda bukan lagi satu penghalang buat keluarga Syamsul bin Mat Ali untuk meneruskan kehidupan dengan erti kebahagiaan. Kini anda bersama saya Muhammad Dina Ashraf bin Salim menyikap sinaran dibawa oleh Lembaga Zakat Selangor atas sikap prihatin masyarakat Islam terhadap keluarga asnaf ini. Kejayaan tidak akan mendatang tanpa usaha. Kemenangan tidak akan dapat dizahir tanpa keperitan. Adik Nur Atikah dan kembarnya, adik Nur Syafiqah, dua nama indah yang dihadiahkan oleh kedua ibu bapanya. Dengan harapan yang menggunung, mereka ke sekolah untuk menuntut ilmu, mengejar cita-cita dan berhasrat mengubah nasib keluarga. Dalam senyum dan tawa tersembunyi kisah perit dalam hidup mereka. Rezeki yang tiba melalui wasilah Pusat Zakat Selangor telah memberikan sinar kebahagiaan kepada keluarga ini untuk meneruskan kehidupan ke arah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Lembaga Zakat Selangor telah menyalurkan bantuan dalam bentuk rumah dan bantuan pendidikan sebagai hadiah kepada keluarga asnaf ini. Encik Syamsul dan Puan Aminah mempunyai seorang cahaya mata istimewa yang kini berusia 15 tahun. Bantuan yang diterima sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan mereka dalam membesarkan anak-anak mereka ini. Rumah ini siap dibina pada tahun 2008, telah menjadi bahtera bagi dua beradik kembar bersama dengan keluarga mereka untuk menempuh kehidupan yang penuh cabaran. Pembangunan keluarga asnaf ini telah ditransformasi secara holistik dalam agenda penjanaan sosial yang dirancang oleh Lembaga Zakat Selangor dalam memberikan perlindungan daripada aspek kediaman. Beginilah suasana di kala waktu senja, dan di belakang inilah merupakan teratak yang ibarat perahu yang didiami bertahun-tahun dalam membesarkan ketujuh orang anaknya. Namun, rencana Allah tiada siapa yang mengetahui. Air tawar secawan yang dituangkan ke dalam laut tidak akan menghilangkan rasa masinnya. Namun, dengan bantuan wang anda, sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan mereka yang benar-benar memerlukan. Begitulah satu paparan kisah di antara beribu cerita keluarga asnaf yang berjaya dibantu dengan bantuan zakat anda. Justru itu, tunaikanlah zakat di Lembaga Zakat Selangor. Anda boleh membuat bayaran melalui beberapa cara berikut. Skim potongan gaji, perbankan internet, kaunter LZS, pejabat pos, kad kredit, e-zakat pay, SMS, perbankan telefon, mesin ATM dan ejen kutipan zakat. Untuk maklumat lanjut, layari www.ezakat.com.my.